Hai korang semua, so hari ni saya akan buat konten lagi. Tu konten semalam tu, konten yang saya buat, saya gelak 2 minit. Okay, so hari ni saya akan buat konten lain juga. Apakah konten yang saya akan buat hari ni? Iaitu konten saya ada homework sebenarnya. Saya nak buat homework. Time kita buat homework tu, kerja lah. Buat kerja tu, kita terfikir idea lain. Macam tu. Okay, so saya nak buat terus konten tu. Saya tak nak cakap, kita buat terus, just straight the point. Jom. Semalam saya dah homework, tapi homework saya tak siap Saya nak buat homework dulu kejap korang. Ya lo. Semalam saya tak siapkan homework. Ni saya nak siapkan homework, okay. Ayam boleh bercakap tak? Tak logik Mana ada ayam bercakap? Okay. Boleh tak aku jatuh dari langit tapi tak pakai jumping? Tak boleh mati nanti. Dunia ni ada tak kuda boleh tak ada. Kalau aku minum tapi aku guna telekinesis, boleh tak? Tak dapat doh. Guna juga tangan, tak dapat terbang. Aduh. Weh, nak sikit lagi nak siap homework ni. Homework. Boleh tak nanti aku nak naik atas bumbung rumah, aku hanya tak apa dah. Apa nanti kalau aku nak backflip, di atas bangunan, lepas tu aku landing di bawah bangunan. Bangunan tu meter tinggi dia 5 meter. Boleh tak aku minum air tanpa minum air? Dapat tak? Minum air tanpa minum air. Dapat tak korang? Rasanya dapat. Apa korang? Sikit lagi ni homework. Aku tak faham doh jawapan ni. Aku tak faham. Cikgu bagi soalan susah-susah weh. Tak ada. Alah. Aku ada dia. Aku buat kerja tapi aku guna jawapan cheat. Okay. Nanti aku nak pakai kereta, aku nak terbang lah. Kereta dapat terbang tak? Tak dapat random apa aku tengah buat kerja pelik-pelik sorry doh korang, sorry. Memang random. Ni konten ni konten. Okay, ni hanya konten. Korang sabar. This is content. Boleh tak lepas aku buat konten dia pandai tutup sendiri? Tak boleh, mesti manusia juga. Aku ada kucing, tapi kucing tu boleh tak bercakap dengan aku? Aku tanya dia, "Hai kucing," boleh tak dia jawab, "Ya bang." Nanti terkejut saya. Aku tak dapat panggil kucing. Kalau korang sampai di sini dulu lah video daripada saya. Tu memang random doh konten saya tu. Tajuk konten tu, apabila korang buat kerja tapi korang terfikir idea yang pelik-pelik di kepala korang. Okay, maksud dia korang buat kerja tu, korang terfikir pelik-pelik. Pelik-pelik tu random, tak masuk akal. Macam tu. Macam tadi tu entahlah, saya keluarkan sajalah apa yang random kepala otak saya. Okay lah korang jumpa di next video.